Dalam video ini, anda akan belajar cara melukis bentuk 2D dan 3D. Menyambung idea dengan anak panah dan garisan serta menstruktur kandungan menggunakan jadual interaktif. Sesuai untuk matematik, sains, bahasa dan banyak lagi. Mari mulakan dalam MyViewBoard 3.0. Ketik ikon bentuk dan garisan dalam bar alat utama atau tekan S pada papan kekunci anda untuk membukanya. Dalam menu pantas, ketik 2 kali ikon segi 4 sama. Ini membuka panel bentuk 2D penuh. Pilih segitiga, segi 4 tepat atau poligon berbilang sisi daripada senarai. Poligon berkisar antara 3 hingga 12 sisi. Gunakan peluncur untuk menukar ketebalan garisan sebelum meletakkan bentuk anda. Kemudian pilih warna strok daripada parit. Klik dan serik pada kanvas untuk melukis bentuk pilihan anda. Menggunakan alat pilih, ketik bentuk untuk mendedahkan menu hiasan. Ketik ikon strok, kemudian laraskan ketebalan, warna atau kenegapan. Klik ikon sol CI kedua, kemudian pilih warna isian baharu. Tekan ikon yang kelihatan hujung pensil. Ia menambah ukuran pada setiap sisi bentuk. Ketik ikon hirisan. Bentuknya membahagi seperti carta pie. Ketik ikon archer untuk menukar bulatan kepada segmen atau archer. Ketik ikon bulatan dalam. Ia menambah bulatan di dalam bentuk anda. Ketik ikon bulatan luar. Ia meletakkan bulatan yang lebih besar di sekeliling bentuk anda. Gunakan ikon yang tinggal untuk memutar, menduplikasi, melapis atau memadamkan bentuk. Ketik ikon garisan dalam menu bentuk dan garisan. Pilih garis pepejal, anak panah, garis melengkung atau penyambung. Gunakan peluncur dan pemilih warna untuk memilih ketebalan dan warna lejang. Klik dan serik untuk meletakkan garisan. Ketik baris untuk membuka pilihan menu yang menghiasinya. Ketik ikon gaya garisan untuk bertukar antara pepejal dan putus-putus. Ketik ikon titik akhir untuk menukar penutup baris. Pilih daripada anak panah, bulatan atau tiada. Ketik ikon kubus dalam menu bentuk dan garisan. Pilih kubus, piramid, silinder atau bentuk 3D yang lain. Gunakan peluncur dan pemilih warna untuk beragama. Bentuk 3D. Lukiskannya di atas kanvas. Ketik bentuk untuk mendedahkan menu hiasannya. Gunakan alatan untuk memutarkan bentuk menduplikasikan dengan memilih serit untuk menyalin, mengunci, melapis atau memadamkannya. Ketik ikon pengecaman bentuk dalam bar alat. Anda akan melihat gesaan untuk mula melukis. Gunakan jari atau stilus untuk melakar sebarang bentuk kasar. Ia akan bertukar secara automatik menjadi objek bersih pada kanvas anda. Untuk mematikan pengecaman bentuk, pilih alat lain. Dalam menu bentuk dan garisan, ketik ikon jadual. Pilih skema warna daripada pilihan yang tersedia. Kemudian serik merentasi grid untuk menentukan baris dan lajur anda. Lepas letak meja. Nampaknya sedia untuk diedit dan digayakan. Pilih jadual dan serik tepi luar untuk menjadikan jadual lebih besar atau lebih kecil. Tuding di atas sempadan dan serik untuk menaraskan lebar atau tinggi. Ketik jadual. Kemudian, gunakan ikon tambah untuk memasukkan baris atau lajur baru. Tuding dekat tepi jadual. Klik padanya dan pilih ikon baris dan lajur dalam bar alat terapung untuk memasukkan lebih banyak sel dengan sewajarnya. Pilih jadual dan klik sel tunggal untuk mula mengedit. Klik dan serik merentas sel untuk memilih kumpulan. Ketik ikon cantum untuk menggabungkan sel yang dipilih. Ketik ikon belah untuk mengembalikannya ke sel individu. Seri teks, bentuk, image atau objek lain ke dalam mana-mana sel jadual. Ketik objek untuk menyusun semula, mengalih, mengubah saiz, memadam objek atau lebih dalam sel. Gunakan ikon isi untuk menukar warna latar belakang.
Kemudian, gunakan ikon stroke untuk menulis kini warna jidar. Tuding pada sel dalam jadual dan ketuk ikon tolak terapung di tengah. Ia akan membuka menu hiasan kecil. Klik ikon sampah untuk menarik keluar baris atau lajur. Gunakan bentuk, garisan dan jadual bersama-sama. Kemudian, gayakan dan kumpulkannya dengan menu hiasan untuk memastikan kanvas anda bersih dan mudah diikuti. Anda kini tahu cara menggayakan bentuk, menyambung idea dengan anak panah dan menyusun kandungan dengan jadual boleh diedit. Cuba alat ini dalam pelajaran anda yang seterusnya atau teruskan dengan video kami yang seterusnya untuk meneroka kota ajaib. Tempat anda akan menemui alat multimedia, widget dan kebolehcapaian yang dibina untuk bilik darjah.